Ui, zone 5 tu hari aku. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat kembali di YouTube aku. Dan ini merupakan video kedua untuk YouTube aku. Dan hari ni aku nak buat interval. Interval hari ni solo interval session. So agak mental lah sebenarnya sebab lari seorang-seorang ni. So menu aku hari ni 500 meter kita buat 10 set. And kita rest dalam 1 minit 40 saat macam tu. And untuk interval session hari ni aku menggunakan kasut Asics S4 Plus Yogiri ni. Kau tengok tapak dia dah haus gila. Tapi aku suka kasut ni sebab dia ada plate tapi cushion ni dia nipis. Jadi plate dia tu rasa. Kalau dekat buat dekat road ni, aku rasa dia lagi mental berbanding korang buat dekat track tau, dekat stadium. Sebab kat track tu dia punya permukaan tu lembut. Bila permukaan lembut, dia ada bounce dia tau waktu korang lari. So seronok ah. Dan lagi satu, kalau lari dengan kawan-kawan lagi best. Ni kan aku solo run, buat pula dekat road. Dia agak mental. And hari tu guys, untuk Subang preparation aku untuk Subang Jaya hari tu, half marathon, yang aku perasan bila aku tengok balik kan, aku punya training, aku kurang dekat long run dan juga interval. Interval memang aku sangat kurang. Aku tak ada pun buat interval 1500 meter, tak ada. Aku selalu buat 400. Lepas tu long run pula, long run aku sepatutnya 25 km lah untuk solid, untuk dapatkan aku punya timing yang aku target. Tapi long run aku buat paling-paling pun 18k, tak cukup guys. So kekecewaan tu masih ada lagi. Kita comeback guys. Untuk bulan puasa, aku rasa satu advantage untuk aku training. Mungkin training awal pagi. Dan kalau korang nak vlog waktu bulan puasa, jangan lupa komen kat bawah, okay? Sekarang aku nak pakai kasut, nak warm up. Sekarang dah pukul 6 lebih, 6.20. Tapi panas tu, ni barulah start redup. So jom, jangan banyak cakap, let's go. Kita nak dekat bulan puasa, jadi faham-faham lah cuaca akan panas. So jom kita start warming up kita. Lepas tu kita start kita punya interval 500 meter 10 set. Aku akan set dekat jam ni, Amas Fit Active 2. Let's go. Yang ready untuk go. Boleh set interval dekat sini, senang. So jom. Tapi nasib baiklah jalan ni flat road, jadi agak okay. And now aku buat slow jog dulu untuk bagi badan kita betul-betul panas. Lepas tu kita buat dynamic warming up sikit. And kita ready untuk interval. By the way guys, terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel ni. Kepada korang yang belum subscribe, klik button subscribe, like dan juga komen lah apa yang patut. Kita untuk first content tu kita dah hit 3k views. Bagi aku cukup solid dah untuk first video kan. Dekat sini boleh buat Japanese U-turn. Aku sebenarnya pelik, Japanese U-turn ni bukan buat lari yang kita makin slow. Dan tak bahaya dia macam ni U-turn dia. Macam ni seram gitu. Tak bahaya kah kalau buat Japanese U-turn? Takut lutut ke apa ke? Kita dah settle warming up. Sekarang dah settle buat dynamic warming up, running drill sikit tadi. Sekarang kita boleh start dah. Sebab dah lambat dah, kejap lagi kan dah maghrib pula kan. So, let's go guys. Satu set baru. Panas guys. Matahari lamanya dah pukul berapa dah, dekat pukul 7 lah. Aku rest lagi 30 saat tu. Tadi aku start dekat sini. So dari sana dia habis sini. So second set kita start sini, sana habis seberang. Sama je, tapi aku nak buat macam tu. Jom. Lagi 15 saat lagi. 3 2 1. Sekejap lagi aku akan taruh handphone sebab aku nak fokus kat interval aku. Susah guys bawa phone. Second set baru. Sebab dia panas sangat, jantung kau overheat. Panas gila. So bagi aku habiskan 5 set sebelum aku ambil energy gel. Okay, bagi aku layan interval aku tanpa pegang kamera. Penat guys pegang kamera ni. Okay guys, kita dah 4 set. Tapi aku rasa aku tak habiskan 10. Aku akan habiskan 5, which is lagi 1 set je lah ni. Sebab panas sangat. Lepas tu tak tahu, tak sedap lah badan aku petang ni. Aku rasa macam tak nak push. Aku punya heart rate pun tinggi.
memang zone 5 lah waktu interval tu. And aku kena tukar aku punya interval punya session ni. Aku kena tukar dia untuk belah pagi lah, lagi bulan puasa. Bulan puasa memang aku train pagi lah, aku tak train petang. Ataupun malam, insyaAllah. Malam mungkin kadang-kadang, tapi petang tak. Sebab apa? Petang aku rasa dah tak ada energi dah. Before this pun aku pernah training waktu petang, waktu bulan puasa. Ya Allah, burn out habis. Kau run baru dalam 2k macam tu, kau dah rasa macam teruk sangat dah. Sebab badan kau dah start dehydrated. Rasa lembik. So aku tak akan training petang waktu bulan puasa. Aku akan training pagi ataupun malam tu kadang-kadang. Tengok keadaan. Tapi aku kalau boleh usahakan pada awal pagi lah, sebelum sahur. Interval pun macam tu. Aku tak akan buat interval petang. Dah lagi puasa dah panas. Now kita settlekan lagi satu set. Sebab ni pun dah pukul 7 dah. Malam ni aku ada urusan. Aku tak lambat juga. So kita settlekan 5 set. Let's go. Ni aku akan bawa phone 3. Ya Allah, tak ready ni aku. Lima dah. Aku rasa tak boleh. 5 tak boleh. One more. Satu lagi set. Kita buat 6 lah. Cantik sikit. 6 bagi 2. 3. 5 tak boleh bagi 2. 2/5 bagi 2 ke? Habis 6 set. Lega sikit. Baring kat rumput. Ui, zone 5 tu hari aku. Okay, jadi habislah interval session aku untuk hari ni. 500 meter 6 set bersamaan 3k lah. Okey lah, daripada aku buat 5 tambah 1. Okey lah, tambah 1 kan. So guys, kepada korang yang tengok video ni sampai sini dan nak penghujung video dah, thank you so much. Jangan lupa untuk klik button subscribe. So insyaAllah next content dalam masa 3 hari lagi, insyaAllah kita akan buat video-video yang menarik lagi, ataupun vlog-vlog waktu bulan puasa nanti. Kita nak masuk Ramadan dah. Macam mana korang punya plan Ramadan? Korang nak run ataupun korang nak rest je? Bukan awal, sepanjang bulan tu. Komen. Okay, see you next video guys. Bye bye.